Emas apa Ni emas. Kat luar tu emas 7, bukan emas 9099. Ni emas apa? Nak buka? Tak buka. Tak buka. Tak bagi. Tayar dia. Tayar penting sebenarnya untuk kereta. Tayar 235 50 19. Okey, lebar tayar dia. Lebar, okey, flat, cantik. Dia tak ada terkeluar sikit, benjol sikit tak ada, cantik. Rim dia okey lah, smart. Okey, 235 besar tayar dia. Ribu kilo. 1000 kilometer abang pegang ni. Okey. Lalu tu nanti dia buka sendiri. Okey. Pegang ni dia lalu buka sendiri. Lalu je. Oh, dia buka sendiri So saya tarik lah. Padahal tak ada buka tadi. Oh. Kau masuk dia dah on. Dia maksudnya seat ni dia adjust, dia tahu tinggi saya je. Dia ke belakang tadi. Sekarang ni dia dah auto set. Abang cuba duduk dulu. Okey. Okey. Okey, abang tutup pintu. Tutup pintu kan. Oh, dia set untuk saya yeah. Oh, bagus ah. Ya. Yeah. Oh, right. Ni semua dah on siap dah. So on Okey. Macam ni. Ni volume. Oh, mantap Dia memang modern lah bang. Kalau in terms of harga lah kan, abang compare harga saya pegang ni ni letak sini. Okey. Abang compare harga dengan apa yang abang dapat, memang jauh gila-gila lah. Skrin ni besar. Skrin besar. Kalau apa ni 5 pun skrin besar ke dapat macam ni. Dia mungkin kecil sikit. Saya tak ingat spesifikasi betulnya kan. Sebab saya pun admin je. Tak apa. Tapi yelah, yang pentingnya abang kena duduk. Ya. Masa Besar belakang dia. Besar belakang. Memang besar. Adalah orang ramai nak pakai. Sebab ini variant premium. Variant premium 119. Kalau CBU, kalau CKD dah keluar dah harga 100. Ada lampu. 116. Maaf lah kalau saya salah. Okey, dia ni macam mana buka? Okey, tekan ni. Okey. Dia masuk dia aircon dia dah start Dia start. Dia memang macam tu. Kereta EV memang dia punya passion dia memang macam tu sekarang ni. Lepas tu apa dia punya audio ni? Audio dia pun baik ke? Oh, baik. Mantap. Ni Kenwood ke? Bukan. Dia fly ni. Oh, okey. Macam ni. Right. Dia ada 16 speaker lah. Sepa banyak. Apa ni? Volume. Volume. Okey. Sedap kan ni. Ni apa ni? Ini letak air. Oh, letak air. Okey. Tersorok dia punya ni. Alright. Buka. Okey. Mantap. Ni apa ni? Ini wireless charger. Okey. Boleh letak. Okey, letak je. Wireless charger. Ini tak ada apa. Ini tak ada apa. Saya ingatkan boleh letak. Tak tolak apa. Okey. Ini pun boleh letak apa ni. Bawah tu ada. Okey, bawah. Ini macam biasa semua kereta ada, tapi lubang USB pun ada. Ini USB-C pun ada. Kita test dulu belakang nanti kejap lagi. Okey, abang nak bawa? Boleh tak? Okey, abang nak drive? Kejap Dia orang ada bagi tahu kata kita kena bagi kena beritahu kan. Tak sharing ke smart. Itu teracun ni. Masuk beli ni. Berapa sekarang harga dia? Sekarang 100 jap. Wah, hati boleh pun besar. 115. 115. Besar. So, kalau yang varian rendahnya 99. Kita tengok pada luar kan, macam tak ada apa kan. Macam biasa. Bila masuk dia dah rasa besar dia. Besar. Kejap saya AVM. Lampu dapat signal. Okey, dapat signal. Okey, touch ni. Okey, touch. Stop balik. Alright, stop balik. Mana? Oh, okey. Abang pernah tengok X50? X50, okey. Dia sama, dia kat sini. So dia dah tak ada kat sini. Selalu kan gear kat sini kan. Betul. So abang boleh masuk gear dekat situ. Abang tekan brake. Itu masuk. Macam mana, pusing je? Bukan. Tolak atas. Macam tolak atas reverse, tolak ke bawah drive. So parking tekan apa? Parking tekan benda tekan ke dalam. Right.
So kalau kita nak drive, abang tekan tekan D lah. Alright. Okey, dia dah masuk ni. Dah masuk. Okey. Boleh tolong ambil gambar saya? Boleh. So seatbelt memang kena wajib lah. Ya. Dia akan bunyi tak? Dia bunyi. Dia tak macam kereta, kalau slow dia tak bunyi, laju dia bunyi, dia keluar je dia bunyi terus. Okey. Bismillah. Okey, kena macam biasa, sama je macam kereta lain. Hati-hati lah dia. Ke mana? Ke kanan ke? Ke kanan. So signal macam biasa. Hidup. Signal ni. Signal kiri. Dia memang Proton memang slow kiri. Dia Masih apa lagi Europe kan, kiri. Lancar. Apa bunyi pun tak ada. Bunyi pun tak ada kan. Kelajuan ada dekat sini depan mata saya. Abang boleh nampak HUD tu kan. HUD panggil. Ni nanti kita pusing ke situ je. Pusing ke mana? Ke kanan. Ke kanan ni. Sekarang atau depan lagi? Ni. Depan lagi boleh pusing abang? Boleh. Boleh. Abang orang sini, abang tahu lah. Tak, saya hantar kereta je, bukan kau orang sini. Selalu sini lah. Servis sini lah. Servis yang saya punya Aizia kan. Jadi kalau kereta SUV ni dia memang comfort. Abang kalau drive jauh memang abang tak rasa penat. Tak rasa apa tak rasa. Kita kalau kita dah biasa lah bawa kereta kecil-kecil, kereta-kereta sedan, kita rasa macam dah okey. Sebab nak compare dengan kereta-kereta yang kereta zaman dulu ke suara. Tapi sebenarnya kereta SUV ni lagi sedap bang. Abang tak rasa penat. Saya SUV saya biasa bawa, tapi biasa kereta apa? Electric car ni saya belum lagi. Ini memang tak ada bunyi langsung. Tak ada bunyi langsung Ini ada air. Dia mesin pun selesa ni. Seat dia. Ya. Abang kalau dengan spek macam ni, kalau dekat kereta ice car yang lain ke ataupun kereta brand-brand lain, memang lebih lah abang. Mungkin 150 ke 200 macam tu lah. Tapi ni 111, 115 dah boleh dapat. Campur insurans gedebuk-gedebak 120 lebih kurang lah. Electric car ni kerja dia nak mengecas lah. Abang kena charge lah. Sebab tapi jangan risau abang, kita bagi wallbox free. Wallbox free, lepas tu nanti boleh pasang dekat rumah. Okey, wallbox free tu dia boleh berapa lama kena cas nak penuh? Kalau soalan yang baik kat tu. Pernah try? Saya tak baca spesifikasi dia macam mana. Tapi dia kecil lah, 7 kilowatt. 7 kilowatt. So saya rasa full charge dia mungkin 1 hari je kot. 1 hari? Mungkin lah, daripada kosong lah. Tapi selalunya kegunaan wallbox ni bila dekat rumah ni kita tak nak fikir pasal charging tu. Maksudnya abang balik rumah, abang cucuk dah. Abang boleh. Esok pagi kita cabut je untuk guna kereta tu. Macam tu. Contoh kalau banjir lah kan. Banjir lah, air tinggi dia ada masalah lah. Kalau itu saya rasa lah, assumption saya adalah memang rosak lah kereta ni kan. Tapi air kan? ambil lah insurans ambil insurans. Sebab bateri dia elektrik, bateri mungkin kacau kan. Ya. Kiri kan sebelum saya boleh pusing satu lagi. Pusing lah sini nanti U-turn kan. U-turn dia brake dia ni kuat sikit sebab regen braking dia tu. Sebab tadi saya dah setting low lah. Setting low kan? Low maksudnya apa? Low. Dia maknanya dia tak cengkam sangat. Dia tadi setting brake tadi? Setting brake tu. Sebab dia regen braking ni maknanya kalau kita brake, bateri ni akan naik sikit. Lebih kurang macam tu lah. Bukan orang sini? Bukan. So, macam orang Kedah. Orang Kedah. Kerja sini lama. Kerja sini lama? Bukan dekat Puatan Imas ni lah. Dulu dekat Kasem dulu. Kasem. Betul. Kedah Utara kan. Betul kan. Dia punya tekan tu. Abang rasa? Pick up ni kan? Pick up, okey. Ini yang comfort tau. Comfort lah? Kita belum pergi yang sport lagi. Corsa belum ke? Kalau yang sportnya, wallahualam saya tak berani nak bagi abang try. Abang kena datang lagi sekali nanti, abang try dengan salesman. Video saya tekan tak tu? Ya juga rekod. Bunyi bergerak. Nampak minit lah. Saya pegang dia. Betul tak bang? Abang nak saya rekod macam mana? Okey kan? Saya boleh tunjuk kat abang saya kan. Kawan-kawan saya pun tanya juga pasal Iman yang abang suruh je datang, lepas tu datang merasa test drive sendiri. Sebab dia bila test drive dia rasa lain daripada betul. Kita nak tengok luar je macam tu. Dia betul racun betul bang. Ini boleh U-turn je. Rasanya boleh kot. Depan ni cincai je. Kita sini signal silap. Sini. Habis ni untuk apa ni? Untuk drive lah kan? Itu untuk kalau saya tertekan R macam mana? Dia tak jadi apa? Dia tak jadi apa? Tengah bawa tiba-tiba saya dia pandainya. Benda ni dia tahu. Dia pandai.
So tak ada masalah. Okey, dah tak ada masalah. Okey. Kan, tak ada apa kan. Dia memang pandai. Masa berhenti je lah kan, dia akan tindak balas kan. Ya. Risau juga kan budak main kan. Kita takut juga budak. Tak, dia takkan jadi apa-apa. Dia kereta ini sebenarnya dia kereta Conti dah buat dah benda ni. Kereta Mercedes memang macam tu. So sekarang dia dah meresap masuk ke kereta-kereta China. Kereta-kereta China masuk ke Malaysia, kita pula dapat merasa teknologi tu. Kalau abang nak merasa benda tu, maknanya abang kena beli Conti lah. 200,000, 300,000. Tak pun beli second hand ke 100,000 macam tu. Tapi Conti abang kena fikir maintenance bang. Betul. Spare part apa barang semua. Tapi kereta ni maintenance murah. Abang setahun sekali tukar air filter, lepas tu tukar entah apa benda lah. Depan ni kosong kan? Ada enjin tak? Depan ni Warna depan ada bateri je. Lepas tu bateri kat belakang. bateri kat belakang. Bateri kat belakang Soalan abang tu baik tau. Depan ada benda. Memang ada benda. Bukan kosong kan? Nanti kita parking ni kita tengok. Okay. Saya pun tak pernah tengok lagi kan macam mana elektrikal ni. Tapi kalau yang 5-nya, IMAX 5, depan dia kosong. Boleh letak durian. Kalau Tesla memang kosong. Kalau ni saya tak yang pernah. ni ada benda. Ada benda. Apa lah. Itu memang kena tanya salesman lah tu. Okey, tak apa. Cantik ni. Sedap kan? Dia punya anggangan yang boleh mimpi. Boleh. Masuk masuk sekarang. Kat eloknya depan lagi. Sini bukan. Sini kita lock Masih ni. terkira lagi masih jalan ni. Saya jarang tanya. Kalau abang memang ada niat nak beli, memang elok lah sebenarnya. Sebab sekarang EV tengah naik. So sini masuk ni. McDonald ni patut terus bilah kiri. Bilah kiri. Dia ni signal tu ada ni yang teragak sikit. Teragak sikit kan. Biasa main kanan. Kita biasa Pro 2, Honda, Toyota semua kanan. Biasalah tu Proton di kiri. Okey. Tapi kalau abang selalu bawa kereta-kereta member ke apa, kereta-kereta Conti ke, kereta Audi pun semua kiri. Memang semua kiri. Ni kereta-kereta Europe. Alright. Okey, boleh parking balik. Kereta-kereta. Elok cuaca ni panas. Nasib baik tak kena rembat. Ada orang ni pakat main ambil je parking kita ni. Sebab tu kita orang letak ni. Siap. Bagi customer. Bila nak buka lah? Bila nak buka saya tak tahu bang. Saya memang tak boleh nak jawab. Tapi kalau ada customer memang di pelawar lah datang. Abang kalau ada customer ada member-member nak datang ke, datang je. Ataupun abang pergi ke hari ni tak ada. Esok ada roadshow. Roadshow kan? Roadshow dekat IOI Mall lah. So neutral tengah dia tak ada. Abang terus pergi. tekan. Okey. Dah parking dah. Lepas habis. Right. Habis macam tu je. Okey. Maksudnya P tu neutral lah tu Tu ke neutral terus. Dia terus dia pandai sendiri lah. Macam maknanya kita tak perlu nak jaga gearbox tekan D jadi apa semua. Dekat traffic light pun senang lah. Terus tekan je lah. Tapi traffic light rasanya selalunya orang biar je D, tekan je brake. Tekan D brake je lah. Orang tak macam tu je. Kalau jenis dah lenguh kaki kan mungkin tekan D lah. Dia tekan P je lah. So dia ada auto cruise. Ada juga ICC ada. Dia bukan auto cruise macam kereta Myvi semua. Dia panggil ACC. Auto Cruise Control. Tapi Proton punya dia upgrade sikit, dia ICC, Intelligent Cruise Control. Dia tahu rapat sikit lah. Maknanya dia tak percaya. Abang pernah guna ACC kereta-kereta Proton, Toyota semua? Pernah. Dia jauhan betul. Kita setting dekat pun dia jauhan. Tapi ni dia pandai sikit lah. Dia okey sikit. Dekat sikit. Lepas tu dia pandai corner. Right. Kalau ACC kita kena sendiri steer benda tu kan. Tapi ICC ni dia pandai sikit lah. Kita tengok kat belakang. Jom. Okay. Try ke belakang. Posisi. Right. Sedap 3 orang memang okey lah okey sangat. Anak-anak kalau dah besar pun 3 orang. 3 orang okey, cantik. Okey. Besar lah. Saya tengah pun boleh muat peha saya ni okey lah. Dia tak ada chassis yang timbul macam tu. Kereta sekarang kan jenis timbul. Ni semua flat punya. Dia punya bahu pun sedap lah kabut dia. Aircon standard lah, memang ada aircon. Kenapa dia design macam ni? Ni aircon bukan? Ini sunroof bang. Sunroof. Okey. Sunroof. Saya tak apa. Kita tengok. Ingat macam mana. Bukan tak ingat, memang tak tahu nak buka macam mana. Aircon mana tadi? Aircon ni. Datang balik. Aircon bawah ni. Aircon bawah. Ni apa ni? Ini lampu. Tak yang ni, yang lubang-lubang ni. Ini speaker. Speaker. Okey, speaker kan. Ada 16 speaker. Ingatkan ada angin keluar kan. Right. Okey, kita tengok belakang bonnet.
pun boleh tarik macam biasa lah. Macam biasa lah. Armrest lah. Okay. Ni abang tekan je, lepas tu dia naik lah. Cuba tekan mana? Sini. Ada butang dia. Betul. Ni. Tekan je dia naik lah. Alright. Dia. Tayar spare ada? Tayar tak ada. Tayar tak ada? Kereta-kereta zaman sekarang dah memang tak ada tayar. Tayar spare lah. Oh, besar. Besar bang. Abang kalau fikir pasal space memang kereta ni buat hati. Buat hati Buat hati. Ini pun boleh lipat. Boleh lipat. Kalau dia punya bateri kat mana? Bateri buat kat lantai lah. Itu saya tak ada. Saya rasa lantai bawah. Abang kena tanya. Saya rasa lah. Sebab ada juga study sikit kereta elektrik kan. Panjang. So kita tekan ya. Dia tutup lah. Di depan. Saya rasa dia. Oh, ada enjin. Oh, right. Dia tak kosong lah, ada juga enjin. Bila abang tanya tu baru saya macam betul juga depan ni tak kosong. Depan dia ada benda ni. Tapi saya tak tahu kenapa. Ikut 7 ready stock kan? Ready stock. Kata ready stock wallahualam. Abang dari bank Islam ke? Islam betul. Oh. Dia punya rate 2.1 untuk ni. 2.1. Saya Austin. Mesti. Saya tugas kereta dari dua je. Bandar dengan Austin. 2.1 Saya boleh cover dari sini lah. Kalau 5 pun 2.1 ke? Dimantai. 2.15. Enjin memang senyap. Memang senyap bunyi radiator je. Dia ada radiator kurang. Dia punya daun pisang pun okey. Ada macam ada canvas yang tu. Kemas.